Pada hari kota Mekah dibuka itu, beberapa orang yang terkenal masuk Islam. Di antaranya Abu Sufyan. Di antaranya Ikrimah bin Abi Jahlin. Ikrimah anak Abu Jahal. Tuan-tuan, Abu Sufyan dengan Ikrimah Abu Jahal ni, mereka ni dulu masa perang Uhud, mereka pimpinan tentera kafir lawan Nabi. Di antara yang isytihar masuk Islam pada hari pembukaan kota Mekah itu ialah Ikrimah bin Abi Jahlin. Ikrimah yang kemudian menjadi ulama tafsir yang terkenal. Ikrimah masuk Islam, dia pergi jumpa Nabi SAW. Nabi punya seronok Ikrimah anak Abu Jahal masuk Islam. Nabi punya seronok. Nabi kata dekat Ikrimah ni, Nabi kata, wahai Ikrimah, hang sebut apa hang nak, aku akan minta dekat Allah supaya Allah bagi dekat hang. Nabi kata dekat Ikrimah ni satu tawaran yang cukup istimewa. Nabi kata, Ikrimah, hang sebut apa hang mau sebut, aku akan minta dekat Allah, aku akan pastikan Allah bagi dekat hang. Ikrimah kata apa tuan-tuan? Dia kata, ya Rasulullah, dia kata, aku minta satu aja, ampunkan segala dosa aku sebelum ni, terima aku jadi orang Islam. Lain tak ada, dia kata. Gentleman. Tak ada. Dia tak ada. Tak projek satu orang. Tak ada. Dia kata, ya Rasulullah, aku minta satu aja. Dia kata, aku minta apa? Minta supaya ampunkan semua hak silap-silap, salah-salah aku buat dulu. Aku pernah pimpin pasukan lawan kau dulu dalam perang Uhud. Itu sikit punya dosa ke? Berapa ramai sahabat Nabi yang aku bunuh? Aku tak mau ni semua dianggap sebagai dosa kepada aku. Minta kepada Allah, ampun dosa aku. Lain apa aku tak mau. Nabi SAW terus angkat tangan minta doa, ya Allah, penuhkan dada Ikrimah dengan hidayah daripada-Mu. Ikrimah sampai mati satu orang yang sangat kuat berjuang dan mempertahankan Islam.